Hari yang kedua di Sungai Ulu Lebih, hari yang dinanti-nantikan. Hari yang kedua ni Abang turun casting meranduk selama 5 jam. Apa yang best hasil tu kita buat masak gulai tempoyak. Jom saksikan vlog hari yang kedua di Sungai Ulu Lebih. Mari. Jadi inilah suasana-suasana pagi dekat campsite di Lubuk Panjai Sungai Lebih. Okey, kita breakfast pagi ni. Kita rebus ubi. Ubi pun acur rebus lama lagi. Okey, kita siap breakfast lah. Jadi kita nak pergi meranduk lah. Hari ni kita nak pergi casting. Nak pergi meranduk mana ni kita hari ni? Di Sungai Badung. Sungai Badung Kita nak pergi ke Sungai Badung. Ke Sungai Badung. Jadi kita tengok Allah Ta'ala nak beri rezeki gapa hari ni. Okey, mari. Kerandang bawa anak. Tak aku pel. Jadi apa tu? Tak agresif. Induk tak agresif. Induk tak agresif. Nyedah tu. Okey, Abang dah start meranduk lah. Jadi untuk setup kali ni Abang pakai rig daripada Aldebaran DC 2025. Rode Okami Wolf semi light, neck kaki 3, dan upel untuk kali ni kita pakai Severe sensor saya. Okey, jom kita tengok adakah mencakup atau tidak. Mari. Oh, strike. Oh, strike. Tengah. Oh, strike guys. Alhamdulillah, tengah. Hui. Tengah cantik guys. Good size. Alhamdulillah. Good size. Hui. Alhamdulillah. Good size guys. Kejut guys. Alhamdulillah size. Severe mencakup guys. Mantap. 5 PS. Okey, alhamdulillah. Kepada Aminuddin. Min gawe ada juga min. Tengah good size ni. Hanya ni kalau ngai kalau lebih kok tak boleh gok ikan busuk. Ni ikan segar ni. Jadi alhamdulillah dengan beberapa kali kas saja tak sampai lagi 5 minit kita meranduk, tapi dah dapat hasil yang agak baiklah. Orang kata pembuka yang baik. Saiz pun saiz idaman. Jadi kami terus meranduk. Jadi saya buat saksikan suasana sungai dia. Lepas tu saya buat layar dan nikmati suasana yang ada dekat sini. Suasana dekat sini memang sangat fresh lah guys. Jadi siapa-siapa yang kaki camping, kaki memancing, memang saya wajib mari sini. Jadi ada ramai lagi yang bertanya Abang berapa kos untuk mari sini. Kos dia selama 4 hari 3 malam, RM RM1,200 untuk 3 orang lah. Jadi satu kepala RM400, tidak termasuk dengan makan lah. Jadi makan, minum semua tu saya awak kena sedia ke. Dapat gagi abang besar guys. Sakal lah roh. Masa ni kita terserempak dengan satu kepulai
orang asli. Mereka ni baru keluar saja untuk mencari rezeki. Jadi alhamdulillah rezeki kita boleh jumpa dengan mereka. Meranduk demi meranduk selama 3 jam dah, tapi tak ada hasil lagi guys. Hanya boleh seekor tak ada. Tiba-tiba kami jumpa tapak kaki Black Panther. Lama dah sini. Okay kau? Black Panther. Wakanda forever. Wakanda. Dah strike. Mantap. Mantap. Untuk kaupe serat lalu. Untuk trik kali ni ikan tidak berapa peramah sangat lah. Jadi ikan tak sibuk buka mulut sangat untuk makan umpan kita. Selepas pada 4 jam di sini barulah bermula strike demi strike. Dah berstrike. Nak pakai spoon. Nak pakai spoon. Spinach. Oh, strike Strike guys. Uish. Tengah, alhamdulillah. Ini nak pakai spinner kecil tu. Dia ikan kecil ni tau. Dia ngelepar kak. Mantap lah no. Tepat sama apa kali no? 4 ekor tepat sama. Mantap. 4 ekor tepat sama. Okey. Banyak ke baik. Nak go. Nak laku. Oh yo mana ni. Serak pulak no. Makai video. Minta cara. Boleh kok. Strike keloh. Strike. Ngas. Alhamdulillah. Strike. Ni semua tempat ni deh. Ni satu spot je. Ni kita boleh spot sini, teman sini. Alhamdulillah kita baru dapat hasil selepas 4 jam. Kita casting. Ni hasil dia. Okey, kita lah ni pukul apa? Pukul 3.38 petang. Jadi kita perut lapar dah. Kita mari masuk Maggi. Bukan Maggi. Mi curry. Mi curry nyonya osi-osi. Antara mi favorite Abang Well ni. Kalau Abang Well masuk hotel lah ni memang wajib bawa ni. Sebab dia mi curry nyonya ni dia mi premium. Lepas tu dia bersih sihat ni, organik. 100% organik dia guna. Daripada tepung dia, tepung atas dia guna. Perecah dia pun perecah daripada bahagian organik saja. Dia tak ada MSG, tak ada bahan pengawet. Memang terbaik lah. Jadi walaupun segera, tapi bersih sihat lah. Sebab itulah dia harga tu, memang harga tu mahal sikit lah. Sebab dia organik Ni bahagian apa? Mi curry nyonya osi-osi, organik. Ni bahagian dia. Selepas pada makan tu kita orang decide untuk balik lah. Sebab masa ni dah lewat dah.
Jadi masa balik tu kita orang banyak menggunakan jalan darat. Maknanya kita gedah hutan lah. Tidak menyusul sungai mana. Hok mana boleh lalu ke darat, kita lalu ke darat. Hok mana tak ada jalan darat tu, kita redah air macam biasa gini ya. Tengoklah suasana petang dia memang menarik guys. Okey, jadi ni lah hasil kita meranduk ini. Ni seterak yang pertama tadi. Asal juga. Bolehlah hari ni buat laut. Keluh hanya boleh seekor baru. Jo botong boleh seekor, putus 2 ekor hari ni. Okey. Untuk laut alhamdulillah hari ni hasil. Okey, assalamualaikum guys. Okey, malam ni aku nak ajar cara-cara buat ikan tengah gula tempoyak. Mari. Mula sekali kita kena masak air dulu lah. Ni ikan yang abu macam tadi ya, casting tadi. Jadi saya agak sedap makan lah. Setakat ni memang saya sedap buat gula tempoyak orang kata. Okey, lepas ada buah air tu kita kena masuk ni beh. Untuk malam ni kita guna paste gula tempoyak daripada Lazis . Jadi kita guna dalam hutan ni. Ni bagi penting. Bagi mudah. Dia kata. Jadi nak masuk gula tempoyak ada paste siap-siap tu. Tak perlu nak bawa poyak ke apa dah ha. Bau dia tu lah lain macam tu. Bau dia tu wangi guys. Paste ni kita buka tu dia punya bau tu wangi. Jadi paste ni kita tak kena rasa dah, dia cukup rasa dah. Kita pakai bubuh lah. Bubuh air ikut sukat dia. Lepas tu beres boleh makan, bubuh ikan boleh makan. Memang mudah lah kalau abu hok jenis camping gini. Kok mana-mana kaki ngai, kaki camping. Memang sesuai sangat ni produk ni. Bawa ataupun yang kaki travel ke apa. Memang sangat-sangat memudahkan kerja kita. Okey. Tengok buka dia punya paste ni. Okey, apabila kuah kita mendidih ni, mendidih ni, kita bubuh sayur-sayur ni sikit untuk tambah rasa tu. Langsung bunga rate. Hot special sekali ni ya. Ni akar pokok pejak, batai pokok pejak, ni daun pokok pejak. Ini bahagian ni sapu pula, bismillah. Memang jahat sekali kalau bubuh ni. Aroma dia tu. Kita makan pokok pejak ni. Aroma dia tu buat kita jadi teringat. Macam abu kena sekali itu makan pokok pejak sampai kali ni tu. Kalau tambah saya masuk ke poyok singgah sup, dia makan dia jadi kan unik lagi ya. Itu rasa sedap unik. Jadi kok mana belum rasa lagi lah pokok pejak kena terang. Tambah-tambah lagi buat gua punya paste gula tempoyak ni buat cara ni. Insya-Allah Allah bagi sedap. Tambah-tambah ikan tengah. Ikan tengah pula jangan beli hok beli. Ikan tengah hok casting. Baru dia manis lain nak solid Bismillahirrahmanirrahim. Tengok isi dia. Ikan tengah ni jangan buat sisik dah kalau nak masak dia. Sebab sisik dia boleh makan. Bismillah. Abu guna 2 ekor ikan dah ikan tengah. Ada hok besar seekor, hok kecil seekor. Jadi total 2 ekor lah. Okey, jadi kesimpulannya, siapa-siapa nak pergi camping, ada trip masuk hutan ko, pergi camping ko, pergi trip memancing ko ke apa. Ni jangan lupa bawa paste gula tempoyak daripada Lazis. Okey, hok kecil ada kecil ni. Kita garang ke apa rasa sikit. Goreng gagai ni. Sedap ni.
Okey, alhamdulillah. Nampak je. Bola tempojok ikan tengah je. Siap tu. Aduh. Inilah ni. Ikan goreng. Goreng garing. Pagado. Ada ikan tengah. Kue tanah. Pala boleh kerja. Kue tanah. Jo, kalau pedas maaf je lah. Sebab paste dia tu mari gitu dah. Okey, di sini saja video untuk hari yang kedua. Jadi saya awak stay tune untuk hari yang ketiga. Hari yang ketiga dan hari keempat tu Abang turun memancing secara bottom pula menggunakan sawit perai. Jadi kita tengok hasil memancing menggunakan kelapa sawit setara mana di hari ketiga dan empat. Okey, sambung lagi guys. Mari.